Bang, abang nak pergi konsert intim ke? Korang semua doakan saya supaya sampai ke konsert intim dengan kereta Avanza semalam baru lepas servis. Hi guys, and welcome back to YouTube channel Awanasa Thailand. Hari ni kita buat BTS untuk cerita Santau kawan. So cerita ni menceritakan tentang dia tak puas hati dengan kawan dia sebab kawan dia dapat kenaikan gaji dan kawan dia selalu kena puji dengan bos lah apalah. Lepas tu dia tak puas hati, dia nak santau kawan dia supaya lighting aku cantik hari ni. Supaya apa tadi sekejap aku jam. Supaya kawan dia tak dapat pergi kerja, and then dia yang dapat kerja kawan dia tu balik. Apa dia cakap tu Raju? Macam mana tangan? Okey ke? Okey ke? Anda Sejuk dalam di cerita depan. ni menjadi apa? Apa watak? Saya bawa watak sebagai santau orang, tapi santau ni berbalik pada saya. Salah je. Dia yang santang kau. Kali saya nak jemput Tok Bomo, nak santau Pak U saya, dia gila-gila saya dah tak ketinggalan saya. Stop it. Get some help. Yo, oh. Cik tengok main masuk Muay Thai. Tengok main. Dia untuk aku. Main sini macam CM Kang. Main macam ni main, CM Pang. Okay. Nanti dia tak sebelah. Dia bukan siapang, dia tempang. Cerita dia macam ni, Mai Sarah, dia ada gaya seorang ni. Dia tak boleh nak tunggu budak tu. So dia tunggu dinding. Lepas tu dah cacau macam tak sakit. Kali tengok bengkak. Lepas tu dia nangis. Tahu ke? Sorry. Kenapa? Saya ada buat salah ke? Tak adalah. Nah, surat untuk awak. Saya naik gaji. Okey guys, hari ni Mai nak tolong Mai. Mana? Ni Bagi tahu dia dulu. full mata. Full mata macam mana je? Tak hitam tu, senyap. Rasa macam kena congkel lebih bantu. Saya dah pencen. Awal pencin. Dia tercocok masuk dalam sikit, Mat. Mata aku dah tutup, masuk sikit. Oi. Buka mata. Oh, kena buka ah. Ada lagi jap. Masuk mata. Jangan nangis. Dia cocok mata, bukan nangis. Buka. Alamak. Nampak tak hitam? Macam Walid. Walid rasa. Kenapa? Okey. Belum habis. Bang, abang nak pergi konsert intim ke? Betul. Dia tengah rehearsal. Abang ada kereta ke? Kereta apa ada? Kau kena tanya dia, dia ada tiket dulu tak? Abang ada tiket tak? Belum lah. Tapi saya ada kereta. Siapa nak bawa saya, belikan tiket je. Awak ada kereta apa? Zora tak boleh pakai tau. Tapi ustazah saya pakai Zora. Di mana ada kereta pakai Zora? Dia pakai Avanza. Okay guys, disebabkan BTS kita berkenaan dengan konsert intim kan, nasyid-nasyid, kita nak tanyalah Ika Farhana, ada cerita tak pasal nasyid? Kau pernah join nasyid ke? Pernah. Masa aku dah jadi 5-6. Kau nyanyi lagu intim lah masa tu? Tak tahulah aku nyanyi lagu apa. Tapi aku ingat lah lagu dia macam Okay, mana. sikit. Aku ingat gaya-gaya semua. Okay, sikit. Aku malu. Kau nak dengar lagu ke nak dengar cerita ni? Cerita lah. Join Tak ada nasyid kat agama. Aha. Bapak aku tahu aku suka nyanyi, tapi bapak aku tak bagi aku join pertandingan menyanyi. So aku boleh masuk nasyid je. Habis bapak kau tahu tak kau masuk nasyid? Tahulah sebab aku dah pergi pertandingan semua. Oh. So bapak aku okey je. Bila nasyid okey? Nasyid okey, tapi Nyanyi tak kalau Zapin ke apa bapak aku tak bagi. Dia bakat sikit. Okey dah tu sebelum aku masuk mendengar aku join nasyid senior. Sikit lah tunjuk nasyid macam mana. Anak aku malu lah. Okay, korang sampai situ je. Jangan lupa like. Dalam doa kudusku setiap waktu, Ya Allah. Itu lagu tu. Okay, Lepas tu tak ada siapa tahu lagu tu tau. Aku seorang je yang tahu. Tapi masa tu aku berbuat tak tahu lah. Lepas tu tiba-tiba bila time part nyanyi, aku terlajak pula. Aku tahu. Faham tak? Aku tahu rentak-rentak dia kan. Lepas tu ustaz tu suruh aku nyanyi. Ustaz tu suka aku. Tak adalah nampak obvious yang dia suka, tapi kita kan tahu macam mana orang dia layan orang lain, dia layan kita. Aku dia macam anak emas lah dalam kelas tu. So aku takut lah juga kadang-kadang kan. Okey Mai, satu lagu intim. Mungkin ni lagu apa? Aku katakan Nindu ibu. Oh, orang nasyid-nasyid. Ya. Tempat Dapat bentuk. untuk lagi besar. Ni aja lah. Cepatlah sakit tangannya. Sini aku ajar tangan kau. Ni lah Ainul Maidiah lah.
merinduimu. Cikgu Haji Imu, oh kasih. Itu je satu. Bersabarlah sayang. Ustaz, satu lagu Ustaz. Macam mana tadi kau nyanyi? Aini Madiah. Ni pun sama. Tak pernah terluka dan terlebur pada redup rendah yang tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Saya nak dia kena lagi teruk daripada ni. Lebih teruk, sama-sama teruk. Dan amat teruk. Boleh. Takkan tak boleh. Kau baca garang-garut tadi. Tapi bunyi tau. Aku bunyi Cina. Tak apa. Saya cakap. Ha? Ushu. Kepala ni tak ada? Ada lah kepala. Tapi Haji awet tu buat live. Saya nak dia lagi teruk daripada sebelum ni. Kau nak buat dia mati pun aku boleh tolong. Jangan tu. ni apa benda ni? Tak nak lihat Tak ah. Habis tu? Slime. Take baby. Taik baby. Kau pakai taik baby nak Yelah, nak kata ikan najis pula. Itu apa Farah? Asal kau lubangkan tangan dia? Lah. Nak bertanya je. Farah berlubang tangan dia Farah. Itulah Farah, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Konsep intim. Apa? Suruh diam. Korang semua doakan saya supaya sampai ke konsep intim dengan baiknya. Kereta Avanza semalam baru lepas servis. Kereta Angsa dah bagi orang sewa untuk Saya pergi. lebih tu. Lebih logik. Alah, tak dapat pergi lah tu. Memang perjalanan nak pergi konsert. Jumpa kat sana semua. Jumpa kat sana. Konsert intim. Ainu marziya, kau seharum kuntuman di taman syurga. Meremang kau, ulu Roma. Farah, kau memang ada art berat Tak tahu dah. Tak, okay. Dia buat layan je tu. Macam ni lah. Kalau korang nak cari kawan terus bagi tips. Macam tak jadi je man. Aduh, Farah jangan cakap dalam ni. Farah kata jadi guys. Sekejap Apa watak Ika untuk cerita santau? Watak saya adalah seorang pedengki. Jadi awak lah yang menghantar santau tu. Ya, saya effort tau. Effort jumpa bomoh sebab nak santau dia. Effort saya tolong appreciate sikit. Ini soalan luar daripada cerita lah Pernah ada pengalaman pasal santau menyantau ataupun benda mistik ke? Tak ada. Dalam cerita je lah awak menyantau orang. Luar tak adalah jumpa Tok Bomoh menyantau tu, tak ada. Saya tak ada masa nak buat benda tu dekat luar daripada cerita. Awak luar tak ada effort lah untuk jumpa Bomoh? Tak ada. Okay. Terima kasih tengok cerita Awana Style. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay, thank you.